كاشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرجي الدنيا من العالم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبار في قولنا منه ولا نعمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلات الحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تمم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مادحا فيه واحتكم. وانسب إلى
جازته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يولد لسر مني لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتد ولم نلم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آل أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فاضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتملين بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر فيه مني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه
سمي لطيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشقين منه وملتزمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita direzekikan lagi untuk bertemu untuk sisi yang kedua ini, untuk sama-sama kita meneliti sambungan perbahasan berkaitan dengan lokasi sejarah yang ada di dalam lokasi Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Cuma saya terperasan tadi masa baca burdah, mungkin dalam cetakan tu ada sedikit kesilapan lah, iaitu kalimah munazzahun, bukan munazzatun, munazzahun, an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasim. Jadi munazzahun ada sikit tadi. Mungkin dalam cetakan tuan-tuan ada huruf ta marbutah, dia adalah daripada kalimah nazzaha. Baik, sekadar tambahan sikit je lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada perbahasan seterusnya yang sebenarnya sudah kita bahaskan sikit tadi, iaitu lokasi penghujung Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam di sebelah paling kanan, untuk memudahkan kita bila masuk ke Masjid Nabawi yang asal, kita tahu di manakah keberadaan kita, adakah dalam Masjid Nabawi atau di luar Masjid An-Nabawi. Kalau kita lihat dari sudut atas ini, lokasi paling kanan di Masjid An-Nabawi sekitar kawasan sini lah, kawasan sini, sekitar kawasan ini, lebih kurang lah, tak dapat nak detect daripada atas. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam Masjid An-Nabawi yang asal, iaitu bahagian paling depan Masjid Nabawi, bahagian ini, kita pergi ke deret yang paling kanan, berarti setelah kita melihat deretan tiang-tiang yang di atasnya tertulis Haddu Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Kalau kita lihat di sini dalam buku tuan-tuan tu ada ditulis. Kalau kita tengok yang ni pun antara contoh, kalau kita tengok dongak ke atas, tengok ada lain daripada yang lain, sebab tiang-tiang lain tak ada. Dia ada tulis, ada kerawang cantik ni, lepas tu ada tulisan, yang tulis tu kalau kita halusi tulis Haddu Masjidin Nabi alaihi salam, dan dia sederet. Kalau kita tengok gambar ni, ini contoh, ni gambar yang saya ambil sewaktu saya berada dalam Masjid An-Nabawi, tapi keberadaan saya ketika itu adalah di luar Masjid Nabi pada zaman Nabi. Maknanya semua yang berada di sini, tahun bila ni? Tahun 2022 hari tu ni. Mana pakcik ni, Allah saya tak tahu. Ni pakcik ni tengah bawa apa ni? Ni tengah bawa makanan ni. Mungkin untuk buka puasa hari ni, hari Isnin atau hari Khamis. Jadi kalau kita lihat, inilah dia deretan tiang-tiang yang saya sebut tadi, yang menjadi penanda keberadaan seseorang sama dia dalam Masjid Nabawi pada zaman Nabi ataupun tidak. Ni sederet itu. Mereka pakcik-pakcik yang ada di sini semua di luar Masjid Nabawi, sebab dia berada di sebelah kanan tiang-tiang ini, dan tiang ini adalah tiang yang paling kanan bagi dinding Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Jadi kita berjalan, kalau daripada bab Sayyidatuna Atikah, ataupun kalau kita masuk ikut pintu yang dipanggil pintu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita terus ke depan. Maksudnya kita kalau daripada sini, kita datang daripada arah sini, ni arah luar masjid, kita masuk ikut sini, terus kita berjalan terus sampailah kita nampak sederet tiang itu, dan kita melepasi tiang itu, berarti kita sudah masuk ke dalam deretan ataupun di dalam Masjid An-Nabawi yang asal. Ni gambar yang mungkin lebih jelas tuan-tuan, yang pada waktu pagi agak lengang, kalau kita tengok ini deret ni, tulis Haddu Masjid Nabawi, tiang ni puya,
Yang ni pun dia. Ni semua tertulis haddu Masjid An-Nabawi. Straight sampai ke depan. Jadi maknanya pakcik ni, pakcik apa nama Pakistan ni gemaknya, dia di luar Masjid Nabawi pada zaman Nabi. Abang ni pula betul-betul semayang tepi dinding abang ni. Pakcik yang tengah mandang ni dia memang dalam masjid. Abang yang sedang baca Quran ni betul-betul di dinding paling kanan Masjid Nabawi pada zaman baginda Nabi. Ini pakcik ni dalam Masjid Nabawi menang ke depan, menang pakcik ni. Okey, abang-abang ni pula semua di luar Masjid Nabawi pada zaman baginda Nabi. Jadi walaupun dari sudut kurniaan, insya-Allah, walaupun kita berada di mana lokasi dalam masjid sebesar apa pun Masjid Nabawi itu, semuanya berpahala dan semuanya mendapat ganjaran besar semayang dalam Masjid Nabawi. Cuma kalau kita direzekikan dapat masuk ke masjid yang asyik, iaitu lebih menarik, kerana di situlah keberadaan para sahabat dan Nabi SAW ketika mereka di Madinah satu ketika dahulu. Baik, seterusnya kita melanjutkan perbahasan kita dengan kita meneliti pula perbahasan yang selanjutnya juga masih berkait dengan Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, iaitu dari sudut kelebihan Al-Masjid An-Nabawi, yang insya-Allah kelebihan itu adalah merangkumi seluruh Al-Masjid An-Nabawi walaupun sudah berada di luar masjid pada zaman Nabi. Contoh macam pakcik-pakcik ni tak, dia berada di luar ni, berada di sebelah belakang. Sebab ke depan lagi lah, ini arah belakang. Mereka ini walaupun pada zaman Nabi mungkin dalam kebun kurma para sahabat ke, mungkin dalam rumah para sahabat ke, tetapi tetap mereka ini berada dalam kelebihan berada dalam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, kerana bila tanah itu sudah diwakafkan dan dimasukkan dalam Masjid An-Nabawi, dia adalah Al-Masjid An-Nabawi. Ini antara kelebihan lah yang biasa kita dengar. Nabi SAW bersabda, salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi masiwahu minal masajidi illa al-masjidal haram, wa salatun fil masjidil haram afdal min mi'ati salatin fi haza. Ini biasa kita dengar hadis ini, iaitu kelebihan sembahyang di dalam masjidku Masjid Nabawi, maknanya lebih bagus daripada 1000 salat. Bukan menyamai, lebih bagus. Lebih bagus daripada 1000 salat di masjid selain Masjid An-Nabawi, kecuali kalau Masjidil Haram. Dan Nabi sebut sembahyang di Masjidil Haram pula adalah lebih bagus daripada 100 salat di dalam masjid ini. Jadi maknanya di sinilah zahir hadis inilah menunjukkan salat di Masjid An-Nabawi itu adalah melebihi 1000 salat di tempat lain. Manakala sembahyang di Masjidil Haram pula adalah melebihi sembahyang di Masjid An-Nabawi melebihi 1000 salat di tempat lain, dan sembahyang di Masjid Al-Haram pula adalah melebihi 100 salat di dalam Al-Masjid An-Nabawi. Tapi ada saya kongsikan di sini satu pandangan guru saya, dan saya tertarik dengan pandangan ini, iaitu yang jarang orang didedahkan, dan ini adalah pandangan beliau yang boleh dikritik, boleh diterima atau boleh ditolak, tak ada masalah. Sebab dalam kita mempelajari hadis, kadang-kadang ada berlaku perbezaan dalam memahami hadis. Itu biasa. Bahkan dalam kita mempelajari sirah pun kadang-kadang dalam mengungkapkan apa hikmah perkara itu berlaku, juga biasanya akan berlaku perbezaan pandangan dalam mengungkap hikmah. Kadang-kadang orang tak setuju kerana tak setuju dengan idea seseorang alim dalam memahami kenapa perkara itu berlaku. Itu biasa. Di sini kalau kita lihat, guru saya Fadilatul Syekh Yusri menyatakan, pada pandangan beliau, sembahyang di Masjid Nabawi itu lebih afdal daripada Masjidil Haram. Banyaklah beliau datang ke sebab, antaranya kalau Masjidil Haram itu lebih afdal, para sahabat tak adalah duduk di Madinah. Setelah berlaku Fatu Makkah, ya Rasulullah, kami minta izin duduk di Mekah, pahala lagi banyak. Tapi mereka tetap berada di Al-Madinah bersama dengan Nabi, dan Nabi itu baginda akan sentiasa mengambil yang lebih afdal, secara adatnya begitu. Jadi banyaklah, tapi antara yang beliau sebutkan juga adalah dengan mendatangkan satu hadis yang mungkin kita pertama kali dengar, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baginda Nabi SAW bersabda, Allahumma ja'al bil madinati dhi'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah di Madinah 2 kali ganda apa yang dikau telah jadikan keberkatan yang ada di Mekah.
Maknanya Nabi pernah memohon kepada Allah agar segala keberkatan di Mekah itu dijadikan juga di Madinah, bukan sama, bahkan lebih di Madinah sebanyak dua kali ganda. Dan doa baginda Rasul SAW biasanya makbul. Bererti daripada hadis ini, jadilah Masjid An-Nabawi itu adalah dua kali ganda keberkatan Masjid Al-Haram. Jadi daripada hadis ini, kefahaman guru saya terhadap hadis ini, sebab tak disebut dengan jelas, bahkan hadis yang kita baca di sini menunjukkan Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjid An-Nabawi. Jadi bagaimana pula cara memahami hadis ini dengan hadis yang menyatakan permohonan doa bagi Nabi supaya Madinah lebih afdal daripada Makkah. Jadi maknanya pada Kenapa? Kerana masjid itu sendiri atas sebab keberadaan Nabi. Dia akan pergi ke situ. Sebab kalaulah kelebihan itu memang daripada semenjak azali, memang itu kelebihannya, bumi Yasrib lebih mulia, maknanya dari dulu lagi lah sepatutnya begitu. Tetapi kelebihan ini mula berlaku setelah
keberadaan baginda Nabi. Dan semua orang Mekah dulu tahu Yathrib ni bumi penyakit. Tapi setelah datangnya Nabi, bertukar suasana Madinah sehingga menjadi tanah yang begitu menarik hati manusia untuk datang ke sana. Ini dari sudut kelebihan melaksanakan salat di dalam Al-Masjid An-Nabawi dari sudut ganjaran pahalanya lah, dari sudut ganjaran pahala. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya terpaksa agak laju sikit sebab saya risau takut tak habis buku. Kita tengok laju sikit, iaitu lokasi Ar-Rawdah. Banyak orang memang ke sana sebab nak dapat masuk dalam Ar-Rawdah. Kelebihan Ar-Rawdah Asy-Syarifah. Kalau kita tengok di sini, dalam Dr. Nizar, salah seorang ahli sejarah yang banyak menulis buku tentang sejarah, ketika beliau melakarkan lokasi kedudukan Masjid An-Nabawi Asy-Syarif secara plannya pada had Masjid Nabawi pada era peluasan Masjid An-Nabawi pada era Perang Khaybar yang berlaku pada tahun 7 Hijriah, Muharram 7 Hijriah. Macam saya sebut ni, tukar pintu arah belakang ke arah kiri. Beliau menandakan, saya salin daripada beliau, cuma saya ada tukar sikit kedudukan rumah Sayyidina Abu Bakar. Bila saya pergi sini, saya tengok tak kena dengan yang sepatutnya. Jadi saya tukar sikit pelannya. Kalau ikut bukunya ke belakang lagi, saya tengok tu, saya kira tiang tu. Saya buat betul-betul ikut tiang. Kemudian kalau ikut di sini, beliau meletakkan had Rawdah hanya sebesar ini. Dan inilah yang banyak dipegang oleh orang satu ketika dahulu. Sehingga kalau nak kira-kira hari ini, kalaulah had Rawdah sebesar ini saja, untuk masuk ke Rawdah hari ini, kita kena ada isi aplikasi, dia panggil apa, nusuk. Setahun sekali. Saya dah masuk baru ni, tunggu setahun lagi pula saya masuk. Tapi saya ada cara. Walaupun masuk Rawdah setahun sekali, saya ada cara. Saya boleh baring dalam Rawdah sambil minum syai, bersembang dengan kawan-kawan. Saya ada cara. Sebab tu tuan-tuan kena banyak berkawan dengan saya. Saya banyak rahsia. Tapi setiap rahsia itu ada pengerahnya atau pelembutnya. Ada cara. Saya biasa baring-baring tidur dalam Rawdah sambil-sambil minum zam-zam, sambil-sambil tulis buku. Saya sembahyang fardu mana dalam Rawdah. Orang lain ada kalanya tak dapat sembahyang Rawdah. Kalau saya sempat, kalau datang lawat, kadang-kadang datang lewat pun sempat lagi. Saya biasanya memang ahlul Rawdah. Sebab apa? Sebab Rawdah yang ini kecil sangat. Saya ambil package yang agak luas. Yang masuknya bukan setahun sekali. Sehari boleh masuk sampai 3-40 kali. Ikut mika dah nak masuk berapa lama. Selagi tak dihalau, masuklah. Iaitu kalau dulu dia akan bahagikan kapet Masjid Nabawi, ada kapet khusus untuk Rawdah, ada kapet bukan untuk Rawdah. Hari ini bila nak masuk dalam Rawdah, kadang-kadang di mana orang solat, baru ni saya masuk Rawdah tuan-tuan, yang depan ni, mana saya sembahyang? Di sini. Berarti kalau ikutnya saya di luar Rawdah. Ada orang sembahyang di sini tuan-tuan, bagi sembahyang di sini, tak masuk Rawdah. Maknanya kalau ikut kata-kata pandangan yang dipegang oleh kaum muslimin, Rawdah hanyalah daripada mimbar baginda Nabi sampai ke rumah baginda Nabi. Ini rumah, lokasi rumah. Daripada mimbar, kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari, di antara rumahku dan mimbarku. Dan ramai orang berpendapat rumah yang dimasukkan di situ adalah rumah Sayyidatuna Aisyah. Kerana baginda Nabi juga pernah menyatakan di antara mimbarku dan kuburku. Dan kubur Nabi berada dalam rumah Sayyidatuna Aisyah. Oleh kerana hujung rumah Sayyidatuna Aisyah di sini, ini rumah Sayyidatuna Aisyah sampai sini. Ini rumah Sayyidatuna Hafsah. Belakang rumah Sayyidatuna Hafsah, rumah Sayyidatuna, Allahumma salli, saya terlupa, Sayyidatuna Saudah. Belakang rumah Sayyidatuna Saudah, kalau tak silap rumah Sayyidatuna Saudah. Belakang rumah Sayyidatuna Saudah, barulah rumah Sayyidatuna Aisyah. Yang ni belakang rumah Sayyidatuna Aisyah, ni rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali. Lepas tu ni pintu Jibril. Lepas tu barulah rumah isteri Nabi yang berbaki. Lepas tu rumah yang terakhir kawasan sini, iaitu rumah Sayyidatuna Maimunah dan juga rumah Sayyidatuna Safiyah. Nanti kita akan tengok rumah-rumah tersebut.
Jadi disebabkan dinding paling belakang rumah Sayyidatuna Aisyah di sini, akhirnya ramai orang faham inilah penghujung bagi had Raudah, penghujung arah belakang. Manakala penghujung sebelah paling kanan iaitu sentang dengan mimbar. Mimbar pun termasuk dalam kawasan Raudah. Ini sajalah had Raudah yang kita boleh masuk. Sebab kita nak masuk Raudah dalam ni, kena nunggu kita jadi orang besar. Dan dulu saya pernah bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, supaya saya masuk politik, jadi Perdana Menteri, menang, terus pergi Madinah, masuk dalam ini, minta izin sebab saya dah jadi Perdana Menteri. Yang orang izinkan, balik Malaysia letak jawatan. Saya pernah terfikir idea tu, tapi mungkin setakat ni belum jadi. Tuan-tuan sokong saya dalam raya akan datang. Tapi saya sebut betul, saya jadi hari pertama, saya terus sini, saya balik, saya letak jawatan. Sebab saya teringin nak masuk kawasan ini, kerana ini hanya boleh dimasuk oleh orang-orang besar, anak-anak raja, dia boleh masuk di sini. Okey, dalam kawasan pemakaman Nabi. Dan ini juga termasuk dalam kawasan Raudah. Tapi yang dalam masjid ni hanya di sini. Maka adakah ini sahaja yang bererti rata-rata orang yang tulis nusuk dapat masuk Raudah tu tak masuk pun Raudah? Makanya ada satu perbahasan. Pertama kita tengok kelebihan. Ar-Raudah maknanya taman. Kita kata taman syurga. Raudah min riyadil jannah. Seperti yang disebut dalam hadis ini. Nabi SAW bersabda, dan hadis ni riwayat yang kuat, riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Ini hadis yang biasa kita dengar. Apa sahaja jarak di antara rumahku dengan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Masuk situ nampak bidadari? Tak nampak. Nampak malaikat? Tak nampak. Boleh minta apa saja dapat? Tak jaga. Saya minta kambing pun semua tak dapat. Sebab kita di dunia. Tapi Nabi menyatakan itu adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Dia menjadi satu persoalan. Apa maksud Nabi? Sehingga akhirnya para ulama mempunyai pelbagai pandangan dalam menafsirkan sabda ini. Tapi confirm ke apa yang difahami oleh ulama pertama ataupun ulama yang kedua? Mana satu yang betul? Wallahualam. Ini saya kongsikan beberapa pendapat. Antaranya ada yang mengatakan maksud Nabi Raudah min riyadil jannah, kita akan rasa tenang. Serupa kita dalam taman syurga. Serupa macam kita dalam majlis ilmu. Tenang, teringat Nabi. Kita ketenangan itu seolah-olah kita berada di dalam taman syurga. Itu pandangan pertama. Ada juga pandangan yang mengatakan maksud Raudah min riyadil jannah, maknanya orang yang sudah dapat beribadat dalam kawasan Raudah itu, nanti dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Berarti Nabi kata antara rumahku dengan mimbar, antara mimbarku dan rumahku itu adalah taman syurga. Berarti orang yang ada di situ nanti dia akan dibawa ke taman syurga di akhirat nanti. Pandangan kedua. Pandangan yang ketiga, ada yang mengatakan ini apa disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menguraikan menguraikan hadis ini dalam kitab Fathul Bari. Dan pandangan ketiga yang didatangkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam, kata beliau, ada ulama berpendapat tanah itu sendiri nanti Tuhan akan ambil dan akan masukkan tanah itu ke dalam syurga. Berarti tempat yang orang semayang itu nanti, tanah itu dalam syurga nanti ada tanah daripada dunia. Ini pandangan yang ketiga. Dan ada pula pandangan yang keempat, yang saya tak tulis di sini, iaitu apa yang difahami oleh sebahagian para ulama kita. Mana tahu sebenarnya Nabi ingin memaklumkan siapa yang sudah masuk ke Raudah, hakikatnya dia sudah dimasukkan ke dalam syurga Allah yang hakiki. Cuma dia dibatasi oleh dunia sehingga dia tidak dapat melihat syurga, padahal dia sudah ke dalam syurga. Sebab itu di Madinah akan banyak tempat Nabi kata ini adalah daripada syurga, ini dalam syurga, telaga ni tepi syurga, yang gunung Uhud berada dalam syurga, ini dalam syurga. Seolah-olah, kata Dr. Khalid, sebab tu beliau huraikan hadis ini di masjid guru saya, seolah-olah Nabi ingin mengabarkan ke kita, siapa masuk ke Madinah, dia sudah masuk ke dalam syurga yang hakiki. Cuma dia tidak dapat merasai perkara itu kerana dia dibatasi dengan dunia. Kalaulah pandangan yang keempat ini sebenarnya betul, bermakna masa kita ke syurga di akhirat nanti, moklah kita dah sampai dari sini sebelum ni yuk. Mika ingat nak Mika minum syai di sini, yang Mika terlentang apa, orang kata apa datang masjid meroloh pula ke sini. Ingat nak meroloh nak
nak tidur di sini. Di sini ibadat. Mika ingat tak sini? Mika meroleh aku marah. Mika tu. Ayalah yo. Kalau betul pandangan yang keempat ini. Wallahu'alam. Biarlah ia menjadi satu rahsia. Dan tunggulah di akhirat nanti kita. Oh, pandangan yang betul yang benda satu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Tapi sabdaan Nabi ini memberikan satu kekuatan kepada kita untuk berusaha melaksanakan solat di dalam Ar-Rawdah. Sehingga kalau ada orang, ada kadang-kadang yang pergi ke Madinah, dia menterai-terai tak dapat. Oh, mak sedih benar rupanya. Dia kata, mana rupanya ustaz datang Madinah tak masuk Rawdah. Udah satu hair pula kita. Kita berkata tak apa puan, insya-Allah puan sudah masuk. Saya tak, saya nak tu dia tak dapat, sudah tak teroyak pula dia. Saya kata macam mana sudah rezeki. Tetapi guru saya Fadilatul Syekh Husri mempunyai satu pandangan yang lain dengan maksud Ar-Rawdah. Ada pandangan macam-macam sebenarnya, tapi saya nak ambil yang disebut oleh guru saya dan ia bagi saya melegakan hati mereka yang dapat ke Masjid An-Nabawi. Sebab kata guru saya, ni ringkasan je lah. Guru saya sebut, Nabi SAW sabda apa? Di antara mimbarku dan rumahku. Ada Nabi sebut rumah yang satu? Tidak. Rumah Nabi ada banyak kan? Banyak. Bahkan sampai ada para ulama yang berpendapat, termasuk rumah Sayyidatuna Khadijah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau pandangan itu maknanya Rawdah mau daripada Mekah tarik sampai ke Madinah. Sepanjang laluan itu semuanya adalah Rawdah. Nak katanya ada pandangan yang macam-macam. Tapi mana satu yang betul? Wallahu'alam. Tunggu di akhirat kita tengoklah apa cerita. Kata guru saya, apabila Nabi sebut di antara mimbarku dan rumahku adalah satu taman daripada taman-taman syurga, berarti Nabi nak menyatakan daripada kanan ke kiri. Ada Nabi khabar paling depan mana, paling belakang mana? Nabi tak sebut. Cuma orang faham macam mana? Orang faham macam yang saya sebut tadi. Ini rumah itu adalah rumah Sayyidatuna Aisyah. Maknanya rumah Sayyidatuna Aisyah ini awalnya, ini ujungnya. Ini je lah. Di situ datangnya pandangan yang mengatakan Rawdah hanya sebesar ini. Berarti kecil amat-amat Rawdah. Tapi bila kata guru saya, Nabi rumahnya start dari depan ni dah ada rumah dah ni. Sampai ke belakang-belakang. Lepas tu saya kalau semayang biasanya Rawdah. Kan? Sorry. Apa namanya? Dan daripada sini, maknanya sini sampai ke sini. Sini. Semua ini adalah Ar-Rawdah, Ar-Rawdah, Ar-Rawdah. Semua. Sebab ini adalah rumah Nabi. Dan dalam masa yang sama, kata guru saya, Nabi hanya menyebut untuk daripada kanan ke kiri. Dalam masa yang sama, Nabi tak sebut pula daripada depan ke belakang ke mana. Bererti, kata beliau, moga-moga maksud Nabi, selagi kamu di dalam Masjid An-Nabawi dan kamu berbetulan di antara Rawdah, di antara mimbar dengan rumah baginda Nabi, maka kamu akan berada di dalam Ar-Rawdah. Maknanya ini Masjid Nabi. Tak? Ini Masjid Nabi ni. Mana mimbar? Ini mihrab Sayyidina Osman. Di bawah ni mihrab Sayyidina Osman. Ini makamnya Nabi. Ini pintu Baqi'. Ni bab Jibril, ni bab Nisa. Ni mihrab Sayyidina Osman. Mihrab Sayyidina Osman sedentang dengan mihrab Sayyidina Umar. Dulu ada satu sini. Sedentang dengan mihrabnya Nabi. Sini lebih kurang. Ni mihrab Nabi, Nabi sembahyang di sini. Mimbar di mana? Ke depan sikit, mungkin kat sini. Maknanya daripada sini sampai ke rumah Nabi, ini adalah lokasi daripada kanan ke kiri. Tetapi oleh kerana masjid daripada sini sampai ke belakang, berarti semua kawasan ini adalah Ar-Rawdah. InsyaAllah kata guru saya. Kerana bila dibesarkan masjid, maka Rawdah itu moga-moga turut memanjang sehingga seluruh kawasan ini moga-moganya adalah Rawdah. Sebab tu kalau saya sendiri, kalau saya berpeluang, kalau tak lambat apa semua, saya akan usaha untuk semayang di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, di sini, di sini, 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 sini sampai ke belakang ni. Kerana semua ini insya-Allah adalah Ar-Rawdah. Sebab tu saya biasa minum syai dalam Ar-Rawdah. Itu kelebihan saya. Mungkin tuan-tuan juga punya kelebihan yang sama. Jadi sebenarnya pandangan ini bagi saya dia merehatkan. Sebab hiduplah kita sedih berbenung kalau tak dapat masuk dalam Rawdah yang kecil yang disebut dia orang tu. Kerana dia bukan satu benda yang confirm.
Dan ada juga alasan kenapa guru saya menyebut perkara itu, kerana tak disebut daripada mana depan ke belakang. Seolah-olah Nabi senyapkan perkara itu dengan harapan sepanjang masjid diluaskan, berarti situlah Raudah Nabi. Sebab tu bila semayang tengok mana mihrab Sayyidina Osman, mana rumah Nabi, okey. Antara itulah kita akan solat. Dan kawasan ini untuk waktu solat biasa adalah kawasan orang lelaki. Jadi orang perempuan semayang tepi Raudah. Tepi Raudah. Melainkan kalau dia masuk sini, berarti dia pun sudah masuk dalam kawasan Raudah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ini pandangan yang disebut oleh guru saya, dan saya sendiri sampai kami namakan Raudah Bita' Syekh Yusri, Raudah yang disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri. Dan bila sebut tentang Raudah, sebut rumah-rumah baginda Nabi, maka kita mula masuk sedikit di mana lokasi rumah-rumah isteri baginda Nabi berdasarkan apa yang ditulis oleh Dr. Khalid ni. Saya ambil daripada buku Dr. Khalid. Ini laluannya kalau kita tengok. Ini rumah Sayyidatuna Hafsah secara petaknya lah. Ini adalah laluan kita berjalan masa ziarah Nabi daripada Babus Salam. Rumah Sayyidatuna Saudah macam saya sebut tadi. Sayyidatuna Saudah, Bintu Zam'ah. Belakangnya rumah Sayyidatuna Aisyah. Berarti masa kita di depan rumah Sayyidatuna Hafsah, bagi salam dari Nabi sebenarnya bukan depan tu terus rumah Nabi. Belakang rumah Sayyidatuna Hafsah, rumah Sayyidatuna Saudah. Barulah belakang rumah Sayyidatuna Saudah, barulah rumah Sayyidatuna Aisyah. Lepas tu kosong. Kenapa ni rumah siapa? Ini rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali. Macam besar sikit. Ialah anak, ada ramai apa semua, tak? Jadi sesuai lah untuk besar. Kemudian di sini rumah Sayyidatuna Ummu Salamah. Iaitu betul-betul di kawasan Babu Jibril. Maknanya selepas Babu Jibril, maknanya sempadan rumah Sayyidatuna Fatimah dengan rumah Sayyidatuna Ummu Salamah adalah Babu Jibril. Belakang rumah Sayyidatuna Ummu Salamah, rumah Sayyidatuna Juwairiyah. Kemudian Sayyidatuna Zainab bintu Jahsh yang dulunya pernah menjadi isteri kepada anak angkat Nabi, Sayyidina Zaid, Sayyidatuna Zainab, kemudian Sayyidatuna Ummu Habibah. Maknanya kawasan ini adalah merangkumi kawasan Diqqatul Aghawat. Dan sebenarnya bukan takat ni je, dia sebenarnya sampai seluruh kawasan ini. Dari sini ke sini maknanya semua ni. Ini semua adalah kawasan rumah Nabi SAW, rumah isteri baginda Nabi. Walaupun disebut rumah isteri, hakikatnya rumah Nabi. Cuma rumah isteri kerana di situlah isteri Nabi berada. So di rumah Sayyidatuna Juwairiyah, belakang ni rumah Sayyidatuna Zainab, kemudian rumah Sayyidatuna Ummu Habibah, di penghujung sekali, maknanya ini rumah Sayyidatuna Ummu Habibah. So di antara Diqqatul Aghawat itu saja ada 4 rumah. Dan di kawasan ni tak luas tuan-tuan. Saya kira masa saya pergi baru ni, ada lebih kurang 10 saf. 10 saf. 10 saf solat. Kira kalau orang semayang tu boleh dapat 10 saf. Maknanya 10 orang semayang lebih kurang, kalau saya tak silap lah, ada 10. 10 bagilah 4. Dapatlah 2 lebih. Sikit je. Rumah Nabi tu kecil. Bersederhananya Nabi SAW. Dan akhirnya kawasan ini sudah jadi kawasan belakang masjid bersama Nabi sampai takat ni lah. Apa namanya belakangnya? Inilah belakang masjid Nabi. Ini belakangnya. Ini semua termasuk dalam kawasan rumah lagi. Ini belakang dinding ini, tiang ini penanda kepada hujung sebelah kiri Masjid An-Nabawi. Dan di sinilah lokasi suka saya semayang di sini. Selain daripada kita berhadap dengan Nabi, kita berada dalam rumah Sayyidatuna Safiyah yang merupakan ayahnya seorang Nabi, pakciknya seorang Nabi dan suaminya seorang Nabi. Dan rumah terakhir rumah Sayyidatuna Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha, makciknya Sayyiduna Abdullah bin Abbas, yang ada menceritakan kisah solat Nabi pada waktu malam. Pada malam beliau tidur di rumah Sayyidatuna Maimunah. Jadi ini sedikit berapa rumah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada berapa orang? 11. Satu lagi rumah mana? Di Mekah. Ada satu lagi tinggal. Sebab ada satu rumah dikongsi oleh 2 orang isteri. Kenapa pula kongsi? Sebab isteri Nabi itu wafat awal. Lalu akhirnya rumah itu diduduki oleh isteri yang keseterusnya. Siapakah isteri tersebut yang wafat awal itu? Saya serahkan kepada tuan-tuan untuk mencari. Kenapa kami kena cari? Sebab mungkin saya terlupa. Mungkin. Atau mungkin saya sengaja untuk menyerahkan maklumat ini, saya membukanya saja dan tuan-tuan perempuan kena cari. Sebagai orang kata supaya tuan-tuan juga mencari, atau kerana saya ketika ini terlupa siapakah isteri tersebut. Ada 2 kemungkinan.
Baik, ini adalah lokasi rumah para isteri Nabi. Berarti semua kawasan ini adalah kawasan Raudah. Jadi orang sembahyang di sini termasuk dalam Raudah. Ini pun Raudah, bahkan sampai ke belakang masjid, sampailah ke hujung masjid. Dan di sini mungkin nampak lebih jelas lagi. Ini dia punya paparan. Dalam buku mungkin tak dapat dijelaskan sebab buku tu sahaja kecil. Ini nampak lebih jelas kalau kita lihat rumah Sayyidatuna Hafsah, kemudian Sayyidatuna Saudah, Sayyidatuna Aisyah. Kemudian ni ada laluan Nabi bergerak antara rumah Sayyidatuna Hafsah dengan rumah Sayyidatuna Aisyah dengan rumah Sayyidatuna Fatimah, dan ditandakan laluan itu daripada Uswanah Al-Haras dengan Uswanah Al-Wufud. Kita akan tengok nanti. Kemudian ini rumah Sayyidatuna Fatimah yang ditandakan dengan dua tiang yang ada macam tanda cantik ni. Kemudian ini adalah laluan, ini adalah pintu keluar Masjid Nabawi, iaitu Bab Jibril yang asal, yang saya tunjukkan gambarnya tadi, macam ada gambar gambar macam lampu cantik tu. Kemudian di belakangnya rumah Sayyidatuna Ummu Salamah, Sayyidatuna Juwairiyah, Sayyidatuna Zainab bintu Jahsh, Sayyidatuna Ummu Habibah. Semua kawasan ini berada dalam lokasi rumah dalam lokasi Dikatul Aghawat. Kemudian dua kawasan ini adalah dua favourite saya kalau saya dapat peluang solat di sini, kerana dapat sembahyang dalam rumah baginda Nabi, dalam istana yang Nabi alaihi salatu wasallam. Rumah Sayyidatuna Safiyah dan Sayyidatuna Maimunah. Ini adalah rumah baginda Nabi dan para isteri baginda sederet ke depan gitu. Maknanya kalau ikut lokasinya, kalau kita tengok di sini, berarti di sinilah lokasi itu. Bermula daripada bahagian depan ini, Sayyidatuna Maimunah, Sayyidatuna Safiyah, Sayyidatuna Hafsah, sampailah ke belakang sampai ke sekitar kawasan dua kawasan ini. Kawasan ini adalah merangkumi dua rumah isteri baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Maka insya-Allah Raudah daripada mimbar Nabi, daripada kanan ke kiri, daripada mimbar ke rumah baginda Nabi, depan ke belakang, insya-Allah merangkumi daripada depan masjid sampailah ke belakang masjid biiznillah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Ar-Raudah Asy-Syarifah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita terus lanjutkan kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan tiang. Tiang ni sonok. Sebab tiang ni ada sejarahnya, dan saya walaupun menulis buku, hakikatnya setiap kali ada peluang masuk Raudah, udah kelang kabut mencari tiang. Dan kami pernah, orang luru ke depan, kami luru ke belakang. Saya dengan anak saya, kalau boleh tengok, udah gila gambarnya. Orang semua nak ke depan, nak pergi ke Raudah yang dikatakan Raudah itu. Yang saya pula pergi ke belakang, sebab nak mencari di mana lokasi Nabi solat ketika menghadap ke Al-Masjid Al-Aqsa. Tapi saya semayang menghadap Kaabah juga lah. Kalau saya menghadap ke belakang, maka kena tangkaplah ajaran sesat. Jadi kita akan menengok tiang. Nak katanya tuan-tuan, bila benda berkaitan dengan Nabi, tiang pun dibahaskan. Tiang rumah kita, kalau kita cerita sejarah tiang ni, orang kata, aku tak lalu, tak siur nak tahu. Banyak lagi cerita boleh aku tahu. Ada tiang rumah kamu, ada Mika seorang rumah Mika ada tiang, rumah aku tak ada tiang. Berlambak lagi sejarah dalam rumah. Tiang ni aku pernah kena marah dengan bini aku di tiang ni. Di tiang ni aku teroyak sebab kena marah dengan bini aku masa hari yang kedua. Di tiang ni aku pernah tidur sebab apa? Sebab udah marah dengan bini kali ketiga. Macam-macam. Situ semua sejarah tiang-tiang rumah kita. Tetapi di dalam Masjid Nabawi, kalau kita perasan, tiang-tiang asal bertanda. Dia ada nombor. Dia ada nombor dia. Dan memang kalau kita pergi dekat, dia ada nombor. Jadi sebenarnya, nombor itu membantu kita untuk mengenali tiang-tiang utama. Sebab apa? Sebab ia mempunyai perkaitan sejarah paling umum untuk mengetahui had Masjid Nabawi pada zaman baginda, dan dalam masa yang sama untuk mengetahui tiang-tiang yang mempunyai unsur-unsur sejarah khusus, penanda-penanda khusus. So ini adalah nombor-nombor yang menjadi penanda kepada kewujudan tiang pada zaman baginda Nabi SAW. Tiang sebelah ni dah tak ada nombor dah. Ini tak ada nombor dah. Tiang-tiang lain tak ada nombor. Ini semua tak ada nombor dah. Yang ini ada nombor-nombornya. Lepas tu kalau kita pergi ke Masjid Asal, kita akan nampak, oh ini tiang ni ada nombor. So kita tahu apa sejarah yang berkait dengan tiang-tiang itu kalau ia berkait dengan tiang-tiang utama. Satu-satunya tiang ada nombor rasanya. Di masjid kita tiang tak ada nombor. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Dalam kawasan Ar-Rawdah yang kita boleh masuk bahagian depan tu lah, ada semuanya 100 kalau Masjid Nabi yang asas semuanya ada 110 tiang. Ada 110 tiang. Dalam masa yang sama ada juga 6 tiang yang paling utama. Dan ada juga tiang-tiang utama lain, tetapi saya tak bahaskan di sini kerana dia sudah masuk di dalam kawasan pemakaman Nabi SAW. Dan saya target buku ini untuk maklumat orang yang datang ke Madinah dan boleh pergi ke situ. Jadi saya hanya membahaskan 6 tiang, dan kalau ikutnya sebenarnya lebih daripada 6 tiang utama tersebut. Ada tiang-tiang lain yang juga punya sejarahnya. Cuma saya fokuskan kepada 6 tiang. Yang mana tiang-tiang itu adalah tiang pada zaman baginda Nabi adalah batang-batang kurma. So kita nak berkenalan dengan tiang-tiang ini. Walaupun kalau kita masuk ke Masjid An-Nabawi, kali pertama, kali kedua, kali ketiga tak teringat juga lokasi tiang-tiang tersebut. So kita akan tengok 6 tiang ini, dan dalam masa yang sama kita boleh tengok orang kata apa secara visual lah. Dalam alang ada program visual tu, kita cuba masuk melalui visual supaya kita dapat masuk dalam dengan lebih jelas tiang-tiang tersebut. Okey, kita pergi terus ke apa namanya dalam kawasan Ar-Rawdah. Okey. Baik. Yang pertama tuan-tuan, kita akan bahaskan tentang Al-Ustuwanah Al-Mukhallaqah, yang diterjemahkan kepada tiang yang diwangikan. Dia ada nama-nama yang lain, Al-Mu'attarah, Al-Mukhallaqah, Al-Mutayyabah, tapi yang biasa standard orang sebut Al-Mukhallaqah, yang bermaksud tiang yang diwangikan. Kalau kita tengok kedudukan tiang ini, ini gambarnya lebih jelas mungkin. Saya besarkan sikit. Saya sengaja setiap tiang tu saya minta kawan saya tolong buat bagi jelas. Ini mihrab Nabi. Tiang itu di belakang mihrab. Jadi maknanya daripada kalau kita di depan Masjid Nabawi, kita pergi alik paling kiri, tiang 1, tiang 2, tiang 3, tiang 4. Paling depan itulah tiang Al-Ustuwanah Al-Mukhallaqah. Dan apa cerita tiang ini? Okey, kalau kita tengok di sini, ini mimbar. Ini mihrab Rasulullah, ini mimbar Nabi. Okey. Ini mimbar, ini mihrab ya. Ini mihrab. Tiang ini. Ini. Tiang ini. Ya, boleh dekat tak? Sikit ya. Okey, ni lebih jelas Okey, ni adalah mihrab Nabi. Jadi kita akan tengok di mana Nabi solat. So ada satu tiang yang ini. Siap dia tandakan lagi ni tiang ni Pak, dia bercantum sebenarnya. Ni daripada arah tepi sikit lah. So kita nampak, kalau kita straight depan ni kita tak nampak lah tiang tu terlindung. Maknanya ini lokasi solat Nabi di sini. Di sini Nabi berdiri. So Nabi sujud betul-betul depan tiang batang kurma yang akhirnya dikenali dengan nama Al-Ustuwanah Al-Mukhallaqah. Ini yang ujung dia main ketinggian setelah peperangan Khaybar. Ini ditulis setiap tiang utama yang 6 ini, dia akan ada tulisan di sini. Disebut Al-Ustuwanah Al-Mukhallaqah wa hiya alamun ala musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'na al-mukhallaqah al-mutayyibah atau al-mu'attarah min al-khaluq wa huwa tib wa tawatarat 'an as-sahabah ridwanullahi alaihim salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi janibi al-Ustuwanah Al-Mukhallaqah. Dia menyatakan tiang ini adalah berkait dengan lokasi salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, dalam buku yang saya bahaskan di sini, maknanya tiang ini dinamakan, tiang ini menjadi lokasi solatnya Nabi. Kalau kita tengok gambar dengan lebih jelas, cuma gambar ni saya ambil daripada internet sebab saya setiap kali masuk dalam Rawdah mana boleh nak berjalan-jalan Rawdah, memang kena marah lah dengan apa nama polis semua. Kita memang secepat mungkin ada juga alasannya. Kalau kita lama-lama orang lain bila nak masuk. Okey, ini di tiang kalau kita tengok ditulis dengan jelas, hazihi ustuwanatu al-mukhallaqah. Cuma saya tak faham kenapa tak tulis al-ustuwanah. Adakah kerana nak tulis alif lam tapi dah tak cukup tempat, lalu dia jadi macam agak tak kena sikit dari sudut nahwu. Patutnya hazihi al-ustuwanatu al-mukhallaqatu, sebab al-mukhallaqah sifat pada al-ustuwanah. Ataupun di sana ada cara faham yang lain dari sudut nahwu, saya tak tahu.
Cuma secara zahir saya faham patutnya hadhihi al-ustuwanatu al-mukhallaqah. Tapi harus gambarnya dia pun nak tulis alif lam tapi udah tak ada ruang. Terpaksa dia tulis biar tak betul tapi kamu baca biarlah betul kan. Hadhihi al-ustuwanah al-mukhallaqah. Itu saya punya sangkaan saya lah, husnuzan bil muslimin. So di mana lokasinya? Yang ni. Kalau secara visual ni inilah. So ketika Nabi solat, Nabi akan berdiri di sini. Dan bila Nabi sujud betul-betul di depan tiang itu. Sebab tu di antara benda yang dituntut kalau kita sembahyang tidak jauh daripada dinding. Dia panggil as-sutrah. Kalau kita sembahyang rapat ke dinding. Atau kalau contohnya ada tiang depan kita, di depan tiang. Jangan depan kita tu luar saja, lapang saja sehingga jadi mengganggu kekhusyukan kita dalam sembahyang. Sebab bila depan tu ada benda, mula-mula mana tempat sujud. Lepas tu mula naik ke depan sikit. Lepas tu tengok banyak benda orang tu. Tengok orang tu. Dia semata macam seorang ni tengok apa tidur datang sembahyang nak tidur. Yang tu mak Pak Abu lama tak jumpa. Nampak? Mata kita dah kulu kelo menengok orang ketika kita sedang sembahyang. Tapi kalau dah depan dinding, apa nak tengoknya? Jadi terhalang dan ia membantu kita untuk khusyuk di dalam solat. Saya pernah ingat masa saya di sekolah agama menengah Rawang dulu, kami pernah panggil kumpulan Rabbani. Salah seorang penasihat Rabbani itu, dia sembahyang di surau saya, sekolah tu. Dan depan tu banyak ruang kosong, dia sembahyang sambil memandang. Saya pun pandang dia. Tiba-tiba dia pandang saya. Dan saya senyum. Terus dia tunduk. Maknanya dia pun kembali khusyuk. Alhamdulillah. Tapi dia tak ada kaitan dengan Masjid Nabawi lah. Okay. Jadi ini adalah tiang al-mukhallaqah. Kedudukannya kalau kita tengok di gambar ni, dia berada di mana? Di mihrabnya Nabi. Seolah-olah di depan mihrab Nabi. Kalau ikut secara tepatnya berada di apa namanya, di sebelah kanan mihrab Nabi. Sebab tu kalau orang yang tak tahu cerita, orang kata apalah dema yang buat masjid ni, buat elok. Ada pula tiang ini dah bertepek pula dengan apa namanya, bangunan mihrab ni tak. Kalau apa namanya tukar alih ke sini ataupun mihrab ni tukar ke lain ke, dia tak boleh tukar. Sebab Masjid Nabawi adalah monumen sejarah, penanda kepada unsur-unsur sejarah penting. Walaupun zaman Nabi tak ada mihrab. Ni semua bid'ah belaka ni. Ni semua bid'ah. Ni semua bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah insya-Allah. Tapi apabila dibuat, mereka kekalkan supaya ingatan kita terhadap sejarah Nabi dan lokasi utama Nabi itu diketahui. Maka dema terpaksa. Sebab ada macam caranya, udah kalau kita buat mihrab, bangunan mihrab ini, dia memanggil ruang. Kalau kita tukar ni ke tempat lain, udahnya bertukar pula kan, tersalah pula orang faham. Jadi dia terpaksa kekalkan dengan ditepek. Dan satu-satunya tiang yang bertepek kalau ikutnya. Yang ni elok tiang seketui. Dia ni satu-satunya tiang yang bertepek kerana sebab nak meraihkan bangunan mihrab yang diwujudkan setelah zaman Nabi SAW. Jadi di sini adalah lokasi dalam, bagi saya kalau kita ada peluang sembahyang di sini, sangat gembira kerana kita dapat solat betul-betul di hadapan di kawasan solatnya Nabi SAW. Dan kalau kita tengok dari sini, okey, ni nampak lebih jelas lah, secara visualnya lebih jelas. Okey, ini apa ni? Muhammadun haza apa ni? Tak nampak lah saya. Jadi sebab tulisan-tulisan ni memang nak baca tu jenuh juga. Okey, cuma yang ini jelas. Saya ingat lagi bila orang sebut, dan saya pernah berpeluang meletakkan dahi saya di sini. Dan pada zaman Nabi, Nabi tak letak dahi Nabi di sini. Dahi ni di mana Nabi meletakkan dahi Nabi? Betul-betul berhadapan dengan tiang ini, iaitu sudah termasuk dalam kawasan bangunan mihrab ini. Makanya kalau kita ada rezeki semayang di sini, kita terpaksalah berdiri mungkin di sini. Tak? Kita berdiri di sini dan kita sujud di sini, maknanya kita telah meletakkan dahi kita di atas tapak kaki Nabi SAW. Jadi ini adalah lokasi yang kalau dulu orang boleh semayang tau di sini. Sekarang dema tak bagi. Ni jadi kawasan imam. Imam akan semayang di sini, dalam diri di sini dan sujud di sini. Dan dulu memang imam tak semayang di sini. Imam semayang di mihrab Sayyidina Osman, di depan mihrab ini.
Ini mihrab ni depannya ada satu lagi mihrab yang kita akan bahaskan, namanya mihrab Sayyidina Osman ibn Affan. Jadi dulu orang memang berpusu-pusu nak sembahyang dalam lengkung ni. Sebab dia ingat di sinilah Nabi berdiri, di sini Nabi akan sujud. Ada ke kelebihan sembahyang ni? Siapa yang sujud di tempatku dia akan masuk syurga tapi hisap ke? Tak ada. Tak ada kelebihan apa. Atau beraya benar tu kenapa? Sebab saja seronok dapat sujud di lokasi Nabi. Di mana dia punya, apa dia punya manfaat dia? Sekadar menambahkan cinta. Tapi dia bukan sekadar. Dia bukan satu benda yang sikit je. Tidak. Dia adalah sangat besar. Maka saya dulu pernah direzekikan Tuhan dapat masuk dalam kawasan Raudhah. Ingat lagi masa tu dulu di belakang. Dia berpesan dah kalau Mika nak duduk lama dalam Raudhah, jangan semayang semayang betul doa-doa, dia akan disuruh di askar suruh keluar. Bagi peluang korang. Atau Mika semayang je. Orang semayang tak dikacau je. Jadi saya semayang dulu di belakang. Dalam hati saya kata, ya Allah, aku dapat rezeki ke depan ni seronok benar rasanya. Tapi macam mana caranya? Tiba-tiba orang ni sudah semayang, dia pun keluar. Saya pun kejap ke depan lagi. Dan akhirnya, saya dapat betul-betul semayang di sini. Alhamdulillah. Ini rezeki. Dan moga-moga tuan-tuan juga direzekikan Tuhan. Saya berdiri di sini. Dan saya main sini. Saya bantai kat setengah jam. Ataupun kat 15 minit atau 20 minit semayang. Habis surah baca. Orang keluar, orang masuk. Orang keluar, orang masuk. Lah kali askar tu perasan saya gamaknya. Dia pun berdiri tepi saya. Sambil dia kata, khalas. Khalas. Kan? Saya pun, kalau dia kata, hadir, batal lah semayang saya. Kan? Mana boleh bercakap dengan semayang. Saya pun mengangguk kepala. Dan ketika tu saya dah risau, takut dia cempung saya tengah semayang. Jadi kalau dia cempung saya, kita kena bahaskan hukum fiqah. Adakah sah semayang orang yang didokong? Okey. Masa saya berdiri di sini, memang saya halusi betul tulis saya ni. Dan mungkin orang bila nak baca tulisan-tulisan ni memang sukar sebenarnya tau. Sebab dia sudah khat. Dan memang tabik lah kepada siapa yang boleh mengkaji. Macam Tuan Haji, Ustaz boleh kaji. Itu satu benda yang menarik. Sebab khat ini bukan seronok. Dia ada cerita di sebaliknya. Tapi yang di sini memang saya baca sungguh. Kalau kita perasan, macam tengok. Haza musalla rasul. Tengok. Haza paling bawah. Musalla ini pula. Lepas tu rasul. Lillah sallallahu alaihi benda waw sini mesti atas pula salam. Ini adalah musalla Rasulillah. Dengan maksud ini adalah lokasi solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia dijaga zaman berzaman supaya orang tahu dan dimaklumkan bukan di sini Nabi sujud. Nabi sujud maknanya dah ke dalam bangunan mihrab. Berarti kalau kita nak semayang betul-betul letakkan dahi kita di dahi Nabi, atau kena pecah mihrab ni dulu Leo. Melainkan atau Mika ada ilmu dahsyat, ilmu meresap, orang nampak kaki Mika je, badan dah tak nampak. Itu mungkin juga walaupun ada juga ilmu meresap. Kalau semayang Jumaat biasanya orang nampak badan, kepala tak nampak. Tapi kepala bukan masuk mihrab, kepala nunduk ke bawah. Baik, itu adalah lokasi tiang ini al-mukhallaqah, yang ia adalah merupakan perkaitan dengan solat baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ada pendapat membahaskan bahawa dikatakan di tiang inilah batang kurma dulu menangis. Yang kita dengar, batang kurma pernah menangis. Ada pendapat mengatakan tiang al-mukhallaqah itulah yang pernah menangis. Kenapa? Ketika sebelum dibina mihrab, maafkan saya, sebelum dibina mimbar, ni mimbar, tengok berapa jarak, tak jauh sangat pun. Ini ke sini. Maka masa itu Nabi akan berkhutbah di mana? Nabi akan berkhutbah menyandar di tiang ini. Nabi akan menyandar di tiang yang merupakan lokasi solatnya baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi akan sembahyang di sini, berkhutbah. Nabi akan berdiri di tempat solat Nabi, menghadap pada sahabat, diri je lah. Lepas tu bila khutbah, Nabi akan bersandar. Kadang-kadang kita berdiri dah lama, kita sambil berdiri menyandar. Tapi kalau sambil pejam mata, jatuh lah. Rasulullah tidak berkhutbah sambil tertidur. Dan saya ada pengalaman mengajar sambil tertidur. Itu juga, nak tahu macam mana cara dia, saya ada cara. Saya mengajar dekat 5 minit tertidur. Lepas tu saya tanya, apa saya sebut tadi? Orang bersebut, Alhamdulillah betul ya. Dia juga satu, tak tahulah karomah ke apa, bercakap dengan betul dalam keadaan saya tak tahu saya cakap apa.
Ngarut betul ya. Malam yazuk la yadri ya. Okey. Jadi Nabi bersandar di tiang ini. Dan akhirnya para sahabat nampak Nabi khutbah dengan tak duduk. Lalu dapatlah idea untuk dibina mimbar. Lalu ada yang telah membuat mimbar Rasulullah SAW, iaitu dengan 3 anak tangga. 1, 2, 3. Dan kalau ikut Dr. Nizar, beliau berpendapat di tangga ketiga itulah menjadi tempatnya duduk. Maksud dia ada 2 tangga dan tangga ketiga itu merangkap tempat duduk Nabi. Cuma guru saya pula berpendapat memang ada 3 tangga terus, lepas tu barulah tempat duduk. Wallahu a'lam lah mana satu yang sebenarnya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya bolehlah mimbar dibuat. Dan kali pertama Nabi berkhutbah di mimbar, para sahabat ketika itu mendengar suara tangisan daripada yang datang daripada tiang ini. Dikatakan tiang inilah yang menangis. Lalu Nabi pun turun daripada mimbar, pergi semula ke sini dan memeluk tiang ini. Sebab tu katanya sebagian para ulama, kalaulah tiang itu menangis hanya kerana berpisah beberapa meter saja dengan Nabi, maka sangat patutlah untuk kita juga menangis kerana terlalu jauh kita berpisah. Kita berpisah daripada Nabi SAW. Baik, itu adalah tiang Al-Mukhallaqah yang merupakan tiang pertama yang dibahaskan di sini. Kalau kita tengok gambar di sini, apa namanya? Ini kalau gambar daripada laluan perjalanan kita di Raudhah daripada Babus Salam, kita akan nampak tiang ini. Tiang ini. Dan ini adalah bangunan mihrab sebelah hadapan. Dan apa namanya, inilah tiangnya. Cuma di sini nampak macam tak nampak. Jadi kalau kita nak pergi ke Babus Salam, daripada Babus Salam nak pergi ziarah Rasulullah, memang kita akan lalu tiang ini. Semua orang akan lalu ke tiang ini. Baik, itu adalah tiang yang pertama yang mempunyai kaitan sejarah dengan baginda Nabi SAW. Dan di dalam muka surat 24 tu, saya ada membahaskan tentang hadis menceritakan tentang bagaimana peristiwa tiang itu menangis. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini termasuk di antara hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan dalam jumlah yang begitu ramai para sahabat meriwayatkannya, sebab dia berlaku ketika hari Jumaat, ketika khutbah Nabi SAW. Dan disebut di sini dalam cuma saya tak dapat terjemahkan sebab kawan saya kata jangan terjemah, nanti kan buku surat jadi banyak, nanti kan naik kos. Dah lah buku saya ni minta ada warna macam-macam, dia perangai demo suka hitam putih je, saya nak berwarna. Yang seronoknya dia pakai duit demo. Saya seronoknya tu. Kalau pakai duit saya mungkin terus tak ada warna. Jadi di sini disebut antara disebut ketika pada seorang wanita di kalangan Ansar, disebut au rajul, cuma hakikatnya seorang wanita lah, menyebut pada Nabi, ya Rasulullah, ala naj'alu laka mimbara, nak tak kalau kami membuat satu mimbar untuk baginda? Kata Nabi, ini syiatum, kalau kamu nak buat, ya silakan. Lalu dibuat mimbar. Kemudian disebut falam makana yaumul jumu'ah dufi'a ilal mimbar. Bila hari Jumaat, Nabi pun mula ditolak ke mimbar. Maksudnya Nabi pun mula bergerak menuju ke mimbar. Bukan sahabat Nabi pakai tolak-tolak Nabi mak turut no perangai. Para sahabat sangat beradab. Fasahatin nakhlah, maka tiang itu pun mula menjerit. Disebut sahah, menjerit tiang itu siyahas sabi, seperti jeritan seorang bayi. Summa nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadammahu ilaihi ta'innu anina sabi allazi yusakkan. Lalu Nabi pun turun daripada mimbar dan terus memeluk tiang tersebut. Dan tiang itu mula teresak-resak seperti seorang bayi yang menangis mula-mula kuat begitu. Kemudian bila peluk-peluk dia mula nak reda tu, dia punya sedu dia tu sampai didengar oleh para sahabat. Kemudian disebut oleh perawi hadis ini, kanat tabki ala ma kanat tasma'u minaz zikri indaha. Perawi hadis, salah seorang perawi hadis ini menyatakan mengapa tiang itu menangis. Disebut tiang itu menangis kerana dia teringat apa yang dia pernah dengar dari sudut zikir yang dibacakan di sisinya, iaitu ketika Nabi berkhutbah, dia tiang itu seronok sebab dapat dengar ucapan Nabi. Udahnya dia tak dapat dengar lagi terus daripada Nabi di situ. Jadi di sini contoh bagaimana perawi hadis memahami kisah ini. Namun adakah ini penyebabnya? Ya mungkin. Dan ada ulama mengatakan tiang itu menangis kerana berpisah dengan Nabi. Seorang ikut tiang tu didengar kot
Mana nak kata ini sebagai contoh bagaimana kadang-kadang dalam merungkaikan mengapa peristiwa itu berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Kenapa tiang tu menangis? Okey, tiang tu dah menangis. Kenapa menangis? Nabi tak sebut. Maka orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni, dan kadang-kadang penolakan terhadap satu kenyataan itu berpunca daripada ketidaksetujuan seseorang terhadap hikmah satu peristiwa, dan itu benda biasa yang berlaku dalam dunia akademik lah. Baik, yang kedua, tiang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Okey, tiang Sayyidatuna Aisyah ni tiang yang kedua. Saya sendiri alhamdulillah pernah solat di depan, kalau tak silap saya pernah sempat di depan tiang Sayyidatuna Aisyah. Tapi memang walaupun saya tulis buku ini, sebelum saya masuk saya kena study sekali lagi. Sebab kita bukannya duduk dalam Raudhah setiap hari. Raudhah belah depan, kita Raudhah belah belakang kan. Sambil-sambil melepak, sambil-sambil berzikir, berlabur dan semua di belakang. Raudhah belah depan tu boleh kacau. Alhamdulillah Raudhah belah belakang boleh tak kacau. Jadinya saya kadang-kadang tak teringat. Bila tak teringat, masa saya masuk, kalau saya tak study, menghala-hala kepala nak mencari mana kawasan tiang yang dimasukkan di dalam perbahasan kitab ini. Jadi memang saya yakin kalau tuan-tuan kali pertama bertemu, insya-Allah tak jumpa tiang itu. Bila jumpa, bila dah yang itu Allah, bawa Allah. Jadi pastikan study dulu supaya boleh menjawab peperiksaan dengan baik sewaktu berada di tiang ini. Baik, di mana lokasi tiangnya? Ni mudah kalau kita sebut jalur sekian tu orang tak faham. Ni kita faham ni tiang apa tadi ni? Tiang al-mukhallaqah. Sebab ni mimbar, ni mihrab, ni mimbar, so ini adalah tiang al-mukhallaqah. Dia di tepi, sebelah belakang, sebelah kiri. Nyengit ke situ je. Ni tiang ni nyengit ke sini. Inilah tiang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Mau kita cari tiang mana? Ni tiang. Nampak dah tiang mana yo? Ni tiang. Mana belakang ni betul-betul? Tiang ini. Menyengit ke kiri, tiang ini. Inilah tiang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Tiang ini. Macam mana nak biar depan ni? Sekejap, saya fikir macam ni cara ya. Tak ada cara nampaknya. Dia tak dapat dekat. Tak lepas. Dia mungkin kena pergi ke tempat lain dulu. Nyongkik sini dulu. Okey. Kita cari tiang tu. Okey, ini bab Jibril yang sebenar. Udah macam ni cara sampai. Visual ni itu masalah dia kadang-kadang tak nampak dengan apa ni. Melainkan kalau kita Raudhah kita cari sini. Okey, Raudhah Syarifah yang kedua. Okey, bukan. Yang ketiga, ini Muhajirah. Okey, Muhajirah Syarifah Ar-Raudhah. Yang tadi, yang ketiga, ini kawasan mimbar. Yang keempat, okey, yang sini kita nampak. Di sinilah lokasi yang menjadi idaman orang yang berada dalam Raudhah untuk berdiri di sini. Kan di sini berarti kita menghala hulu kepala baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Tingkap ni dia ada dua tingkap. Ini bukan yang ini, yang setentang dengan makam Nabi. Dulu para sahabat zaman Nabi, kalau mereka nak menziarahi Nabi, mereka ziarah daripada dalam masjid, iaitu sebelah sini mereka akan berdiri menghadap hulu kepada baginda Nabi, bahagian depan kepada Nabi. Sebab kalau kita ziarah daripada lokasi yang hari ini, lokasi daripada depan, daripada dalam rumah Sayyidatuna Hafsah, berarti kita menghadap wajah Nabi. Nanti kita akan masuk ke tajuk itu. Jadi kita nak ke tiang dulu. Walaupun orang kita suka tiang, tapi bila sampai sana dia cari tiang lain. Okey, ini adalah lokasi para sahabat akan berdiri memberi salam kepada Nabi pada satu ketika dahulu. Okey, mana tiang lagi? Ini tiang al-mukhallaqah. Nampak sikit lah ni tiang ni. Tak nampak jelas. Ini tiang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cerita betul tidak? Alhamdulillah, betul Ustuana as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hiya as-salisah minal mimbar wa as-salisah ila akhir. Banyak menua. Dia ada perbahasan. Boleh baca lah kalau kita dapat baca daripada web, daripada visual ni sangat cantik. Ini tiangnya. Ini tiang daripada sini. Daripada depan ni lah. Dia kalau ikut kedudukannya macam saya sebut tadi, ini adalah dia ke sini.
Kenapa ia dinamakan tiang Sayyidatuna Aisyah? Mungkin akan orang tanya. Kenapa? Baik, tiang ini dikenali dengan nama tiang Sayyidatuna Aisyah. Bukan kerana Sayyidatuna Aisyah pernah sembahyang di situ. Tak. Sebab itu kau seorang lelaki. Tetapi kerana Sayyidatuna Aisyah pernah menceritakan satu hadis yang Sayyidatuna Aisyah tak cerita. Cerita satu kelebihan satu tiang dan Sayyidatuna Aisyah tak cerita tiang itu mana satu. Udahnya orang dapat agak tiang itu di mana. Lalu disebabkan yang menceritakan hadis itu adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, maka akhirnya mereka telah menamakan selepas itu tiang itu dengan tiang Sayyidatuna Aisyah. Ini hadisnya ada diriwayatkan di dalam oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam. Tak pasti Mu'jam Kabir atau As-Saghir atau Al-Awsat, boleh cari baliklah. Ini hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Inna fil masjidi la buq'ah qibala hadhihi al-ustuwanah law ya'lamu an-nas ma sallu fiha illa an yutayyara lahum fiha qur'ah." Di masjid Nabi itu ada satu lokasi menghala ke tiang ini. Kalaulah manusia mengetahui lokasi itu, nescaya mereka akan solat, nescaya mereka tidak akan dapat solat di situ kecuali setelah mereka mengundi. Ni ceritanya daripada An Aisyah, daripada Sayyidatuna Aisyah. Lalu wa indaha jama'atu min ashabihi. Yang ada masa itu dengan Sayyidatuna Aisyah, masa ketika Sayyidatuna Aisyah bacakan hadis ini, ada beberapa orang para sahabat wa abna'il muhajirin, dan juga anak-anak para sahabat Nabi di kalangan muhajirin. Lalu mereka bertanya, "Ya ummul mukminin, wa aina hiya?" Tiang yang mana satu? Fasta'jaman alaihim. Sayyidatuna Aisyah tak nak jawab. Kenapa? Ini juga di antara cara untuk satu orang memancing pendengar untuk mencari. Sumpama saya memancing tadi, manakah isteri Nabi yang rumahnya berkongsi 2 orang? Itu kalau saya nak pancing. Dan satu lagi, mungkin kerana saya terlupa. Tapi Sayyidatuna Aisyah bukan terlupa, memang beliau tahu. Cuma beliau tidak cerita. Adalah, mereka carilah macam tu lebih kurangnya. Lalu mereka pun duduk menunggu dengan harapan disebut. Tak ada juga Sayyidatuna Aisyah senyap, dia tak kabur benda. Udahnya mereka pun keluar, semua kharaju. Wasabata Abdullah bin Zubair. Pakat-pakat keluar dah lama-lama. Udahnya, kalau ikutnya mungkin Sayyidatuna Aisyah ketika itu menceritakan dalam rumah Sayyidatuna Aisyah, iaitu pemakaman Nabi. Sebab Sayyidatuna Aisyah sepanjang hidup beliau terus berada dalam rumah beliau sampailah beliau wafat. Cuma pernah beliau keluarlah dalam isu dengan Sayyidina Ali masa peperangan dulu, beliau ada keluar. Dan beliau juga pernah menunaikan haji, ada. Tapi kalau di Madinah, itulah rumah beliau. Memang beliau hidup solat di tepinya makam Nabi alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya yang tinggal siapa dia? Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair. Tak nak keluar. Tunggu kan. Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair. Lalu akhirnya bila para sahabat yang lain keluar dan Sayyidina Abdullah bin Zubair tak keluar, dan Sayyidina Abdullah bin Zubair termasuk dalam keluarga Sayyidatuna Aisyah. Lalu akhirnya mereka kata pasti Sayyidatuna Aisyah akan cerita ke Sayyidina Abdullah bin Zubair tiang itu tiang mana. Jadi dia bertunggu kat luar. Tak lama lepas itu mereka pun mula memerhatikan Sayyidina Abdullah bin Zubair. Elok Sayyidina Abdullah bin Zubair keluar, disebut faqaraja ba'da sa'atin fa shalla 'inda al-ustuwana allati shalla ilaiha ibnuhu Amir bin Abdullah bin Zubair. Akhirnya bila Sayyidina Abdullah bin Zubair keluar, terus Sayyidina Abdullah pergi ke satu tiang dan terus sembahyang di situ. Confirm lah orang. Insya-Allah itulah tiang yang dimaksudkan oleh Sayyidatuna Aisyah, iaitu akhirnya dikenali dengan nama tiang Sayyidatuna Aisyah. Ini tiangnya. Ini tiangnya. So ini adalah lokasi yang sangat mulia, yang kalau orang tahu dapat solat di sini, mengundi pun sanggup dia meyuk. Kalau dia tahu. Tapi dia dah tak tahu, kulu kelo kalau dah tak tahu nak sembahyang di mana. Dan kalau dapat peluang, cari dulu tiang ni. Sebab nak pergi sembahyang depan tiang Al-Mukhallaqah susah. Tak dibagi dia polis. Yang ini dia membagi. Jadi kita terus menuju ke sini. Dia punya lokasi mudah aja, iaitu tengok mimbar Nabi, mihrab Nabi di mana? Menyengit ke kiri, itulah tiang Sayyidatuna Aisyah. Dan ada pula di atasnya ditulis dengan jelas, iaitu kalau kita tengok di sini gambar yang keseluruhnya tu, jelas ditulis. Atau dengan lebih jelas gambar yang ini. Ini semua saya ambil dari internet, sebab kalau saya zoom handphone saya tak mahir. Hadhihi
Ustuwa. Mana nun? Ni. Mana nun? Tak jumpa saya mana nunnya. Ni. Ni. Natu. Ni nun. Ni titiknya. Ni titik tamal mutah. Syah. Ni titik shin straight tinggi. Syah. Ni titik untuk tamal mutah. Lepas tu atas sekali. Radiyah. Allah atas sekali. Untuk penghormatan kepada Allah. Radiyallahu anha. Maksudnya ini adalah tiang Sayyidatuna As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini adalah tiang kedua yang penting untuk kita ketahui sewaktu kita berada di dalam lokasi Ar-Raudhah belah depan. Antara juga yang banyak mungkin orang tak tahu, tiang ini sebenarnya adalah antara lokasi solat Nabi sebelum Nabi berganjak ke depan. Lepas tu saya sebut di muka surat yang ke-27 itu, saya sebut tiang ini juga pernah menjadi lokasi solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana setelah kiblat ditukar ke Kaabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan solat berjemaah di hadapan tiang ini selama beberapa hari sebelum baginda berpindah pula ke Al-Ustuwanah Al-Mukhallaqah. Maknanya mula-mula Nabi semayang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Di mana? Nanti kita akan tengok di mana tiang Nabi semayang. Dan saya cari orang ke depan, awak ke belakang. Gambarnya boleh kata, dah gila gambarnya si Fulan tu. Tak tahulah siapa yang gila. Okey. Jadi, bila kiblat, dulu kiblat menghadap ke belakang lah. Baitul Maqdis. Atau mungkin menyengit. Itu saya tak pasti tu. Apabila kiblat sudah ditukar ke arah Kaabah, maka Nabi pun, dulu Nabi semayang menghadap mana? Di sini adalah lokasi solat Nabi dulu. Maksudnya para sahabat kalau tak lambat, di belakang je lah. Ini belakang. Sudah sekarang ni jadi depan. Sebab kiblat sudah bertukar. Ini menghala ke Kaabah. Ini setentang dengan arah Baitul Maqdis. Jadi apabila kiblat bertukar ke Kaabah, maka Nabi sembahyang di sini. Beberapa hari kemudian Nabi ganjak ke depan di lokasi tiang Al-Mukhallaqah. Jadi maknanya antara lokasi solat Nabi dalam Masjid An-Nabawi, dan disebut lagi oleh Sayyidatuna Aisyah, besarnya ganjaran tu sampai tak disebut ganjaran. Kalau orang tahu, mengundi pun dia sanggup. Bayar berapa pun dia sanggup sebab nak dapat solat di situ. Terus kita tak tahu apa ganjarannya. Sengaja disebut oleh Nabi dengan rahsia begitu supaya tak tahulah apa ganjaran. Tapi maknanya dahsyat ganjaran tu. Tunggulah di akhirat nanti. Tunggulah apa ganjarannya. Maka inilah lokasi solat bagi Nabi. Dan kalau kita solat di sini, bererti memang kita dapat meletakkan dahi kita di lokasi dahi Nabi. So Nabi semayang di sini, dahi Nabi di sini, dan kaki Nabi di sini. Nabi solat menghadap ke tiang ini, dan para sahabat semayang di sini. Ini lokasi imam, makmum di sini. So di sini dulu adalah para sahabat semayang di sini. Ketika kiblat belum bertukar, kemudian Nabi ganjak ke depan, Nabi menyengit ke depan pula menuju ke tiang Al-Mukhallaqah, dan berterusanlah Nabi solat di tiang Al-Mukhallaqah sampailah ke akhir hayat baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ini adalah tiang kedua yang penting untuk kita berusaha untuk dapat solat di situ. Kalau kita tengok ditulis pun betul secara nahwu. Betul, saya sangkanya tiang Al-Mukhallaqah tu sebab dah tak cukup ruang. Lalu terpaksa tertinggal alif lam dengan harapan yang membacanya tambah sendiri. Innamal i'rabu bin niyat. Sesungguhnya i'rab dengan niat. Rawahu Muslim. Innamal i'rabu bin niyat. Sesungguhnya i'rab adalah berdasarkan niat. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan oleh seorang Muslim. Kalangan Muslimin. Dulu guru saya Fadilatul Syekh Syed Syatuk, kalau boleh baca hadisnya masa baca fiqh, saya kata maka dalil benda ni haram adalah hadis Nabi. Saya turun kat tangan. Lihi ya khairi. Hazal hadis rawahu Muslim ya Sayyid. Saya pandang. Lepas tu saya baca lagi. Hadis sekian-sekian dalam hadis-hadis hukum lah. Masa baca kitab fiqh dengan beliau di Masjid Al-Azhar. Lepas tu saya angkat lagi tangan. Saya suka ngacau guru saya. Tak tahu sebab. Lepas tu moga-moga orang tak kacau saya. Saya kata, ya Sayyidi, lihat akhir fiha. Nah, hadal hadis aidan rawahu Muslim. Lalu guru saya kata, "Wanta hafizta sahih Muslim wala ya Khairi?" Kamu apa sahih Muslim ke? Saya kata, "Ya Sayyidi, insya-Allah akid kullu rawin Muslim."
Semua perawi mesti muslim. Wala falizalik la ba'sa. Hadzal hadis in kana rawahu Imam Bukhari atau rawahu Imam Muslim atau rawahu Imam An-Nasai kulluhum muslimun. Idzan kullu hadis rawahu Muslim. Semua hadis mesti diriwayatkan oleh seorang Muslim. Tak kira Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, Imam Ibn Majah ke. Jadi bacalah apa hadis, aqulu lak rawahu Muslim. Apa hadis pun saya akan sebut ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dengan maksud seorang Muslim. Lepas tu guru saya kata, la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu bila saya baca dalam halaman 2-3 hari, ya Sayyidi, rawahu Muslim. Ya khairi. Muslim minal muslimin, Muslim ibn al-Hajjaj. Terus saya kata, wallahi la adri ya Sayyidi. Muslim yang kau masukkan tu Muslim dengan maksud seorang Muslim atau memang betul-betul Imam Muslim bin al-Hajjaj. Terus saya kata, saya tak tahu. Sajalah teringat rawahu Muslim. Innamal i'rabu bin niyat hadisun mawdu'. Rawahu Muslim. Dia bukan hadis Nabi, maka dia pada kategori kalau kita kata itu hadis Nabi, maka kita akan kata ia adalah hadis mawdu'. Siapa riwayat? Muslim. Tapi dia bukan hadis lah. Saja ngaco. Baik, kita pergi ke tiang yang ketiga, tiang taubat. Udah, siapa ada buat masalah taubat di sini ke? Baik, tiang taubat ni tuan-tuan, dia adalah satu tiang yang berada di mana? Cik tengok gambarnya. Nengok mana gambarnya. Okey, ni tiang, apa nama tiang taubat. Okey, ini tiang taubat. Nak pergi hafal. Mana tiang Sayyidatuna Aisyah? Mana? Ini ke? Ini ke? Ya. So dia sebelah kiri. Mana tiang Mukhallaqah? Ini. So dia terus ni sini. Nak bagi ingat Sini turun ke belakang sebelah kiri, betul sebelah dia betul. Maka ini adalah tiang At-Taubah. Ini tiang taubat. Maknanya dia pada lajur yang kedua pada masa lajur ke apa baris itu lupa. Inilah sini. Dalam buku saya sebut betul, tapi saya terlupa apa beza lajur dengan baris. Dulu matematik tak pandai gambarnya. Lepas tu tak boleh masuk UAE. I'm sorry. So ini tiang taubat. Apa cerita tiang taubat? Adakah kita akan bertaubat di sini? Makanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau saya teruskan, saya takut tuan-tuan akan marah dengan saya. Lalu saya terpaksa bertaubat kepada Allah kerana menyusahkan tuan-tuan. Sebab kita ada lagi 4 minit. Dan tajuk tentang tiang taubat ni bahasnya agak mungkin panjang. Maka saya bertaubat daripada melanggari masa. Maka saya tangguhkan tiang taubat untuk hari ini. Petang nanti setelah kita bertaubat, kita akan tengok apa cerita tiang taubat. Kerana ia menceritakan kisah seorang sahabat Nabi yang bertaubat di situ. Dan kisahnya menarik, menunjukkan betapa halusnya jiwa seorang sahabat Nabi. Sebab itu kisah ni panjang. Kalau saya teruskan juga, saya akan terpaksa bertaubat kepada Allah kerana sudah menzalimi kaum muslimin. Sebab sudah dekat pukul 1 tak berhenti. Mika tak nak semayang ke yuk? Saya kata saya semayang jamak takhir. Maka oleh kerana tuan-tuan semua tak boleh bersemayang jamak takhir kecuali saya dengan beberapa kawan yang terpilih, maka kami memohon untuk berhenti awal. Tak apa ke? Saya minta berhenti awal dulu sebab tajuk ni takut dia terpotong. Nanti kalau cerita sekerat ni jadi macam hantu penanggal boleh sekerat di kepala je, badan tertinggal. Jadi biarlah kita cerita hantu penuh, hantu pocong ke, tapi kita tak cerita hantu. Saya nak cerita kisah tiang taubat dengan penuh, bukan tiang sekerat insya-Allah. Sekadar itu sajalah daripada saya. Ada umur ada rezeki, kita masuk pula petang ini menengok apa cerita pasal tiang taubat atau juga dikenali dengan nama tiang Sayyiduna Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu ardahu. Sekadar itu saja daripada saya. Mohon maaf, saya mohon maaf sebab sepatutnya di universiti ni kita kena cakap dengan apa bahasa universiti, saya orang kampung, saya tak pandai cakap macam tu. Jadi saya minta maaf kalau maklumat mungkin tak berapa ni, tu cara pembentangan tak macam profesor-profesor. Saya mohon maaf sebab saya orang kampung je. Dan insya-Allah lepas zuhur nanti pukul berapa kita masuk semula? Pukul 2.30 kita masuk semula dan kita masuk kepada isu ataupun perbahasan tentang tiang taubah. Dan kesimpulannya daripada sini, moga-moga tuan-tuan perasan apa saja benda kait dengan Nabi semuanya tidak diendah, semuanya tidak akan dianggap remeh oleh para muslimin. Hatta tiang semuanya dibahaskan. Dan banyak lagi benda yang akhirnya kita hanya tahu cerita tapi dah tak tahu kat mana. Sebab dia hilang di telan
zaman. Tapi alhamdulillah masih banyak juga lokasi-lokasi yang boleh dijejaki dan boleh disampaikan kita ke situ dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Tak dapat semua, jangan ditinggalkan semua. Jadi alhamdulillah kurang-kurangnya kita dah tengok 2 tiang dan kita akan masuk pula ke tiang yang ketiga yang mempunyai kaitan sejarah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kelebihan semayang di tiang Taubah? Saya tak tahu. Tapi ianya dijaga oleh kaum muslimin zaman berzaman kerana tiang itu ada kait dengan baginda Nabi. Kenapa tiang di Masjid Kuala Kangsar tak dibahaskan secara ilmu? Masjid Diraja tiup. Tiang ni apa sejarahnya? Saya tak tahu. Walaupun saya duduk di Kuala Kangsar dan saya pun tak ingat berapa banyak tiang dalam Masjid Kuala Kangsar. Nak katanya beza. Walaupun masjid dimuliakan Tuhan, tetapi jauh ya amat-amat di antara masjid baginda Nabi dengan masjid-masjid yang lain. Kerana ia berkait dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sekali itu saja daripada saya. Ada umur kita jumpa lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.